warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Baik, alhamdulillah. Disambung ya. Surah Al-Muluk. Surah berapa surah Al-Muluk? 67. Surah 67 ya. Baik, kita ulang sikit. Apa makna Al-Muluk? Kerajaan. Pada minggu lepas kita baca ayat yang pertama. Ayat ini tersambung ayat kedua dan ketiga. Baik, surah Al-Muluk ini adalah surah di antara surah yang paling glamour sekali. Dan dia dibaca oleh kebanyakan orang. Kalau di masjid tu dia sekarang ni ada masjid dibaca setiap kali selepas solat Isyak ya. Tu dia. Ya, ada satu hadis tentang berkenaan dengan surah Muluk ni, surah Al-Muluk. Dia kata apa? Inna fil Quran salasuna ayah syafa'at, kemudian di sahibiha hatta ghufira lahu. So dia tabarakal ladzi Baik, ini hadis sahih ya? Inna fil Quran salasuna ayah ya? Syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu. Sesungguhnya kata Rasulullah, dalam Al-Quran ada satu surah yang ayatnya 30 ayat. Apa surah yang ayat 30? Surah Al-Mulk ni lah. Surah Al-Mulk ni ada 30 ayat.
syafaat. Dia beri syafaat. Ini penting. Ayat ini beri syafaat. Ada. Syafaat lahu, syafaat li sahibiha. Dia berikan syafaat kepada sahibiha. Sahibiha apa makna dia? Kalau kita orang Melayu pun sebut juga bahasa itu sahabat. Apa makna sahabat? Ya, sahabat. Kita sebut sahabat itu bahasa Arab sebenarnya. Tapi dah di Melayukan sahabat. Biar. Tak payahlah ngadu. Bila duduk. Ya, sahabat ni biasa kalau kita bersahabat macam mana? Kita panggil orang tu sahabat. Kalau tak sekadar kawan je lah ataupun kenalan. Kalau kita kenal seseorang dalam handphone, you tahu kan? Kalau kenal dalam handphone, dia tak pernah jumpa. Itu tak panggil sahabat, itu dipanggil dipanggil kenalan. Sahabat ni ialah orang yang kita kenal, dah lama kenal dia, berbaik dengan dia, tolong-menolong dengan dia, itu dipanggil sahabat. Supaya juga ini surah Al-Mulk ini akan berikan syafaat kepada li sahibiha, maknanya kepada orang yang membaca, memahami dan mengamalkan surah ini. Itu maksud dia. Kalau sekadar baca ya, bukan dipanggil sahabat. Nak jadi sahabat Al-Quran, itu juga kena baca, kena faham dan kena amal. 3 ni. Baca, kemudian 2 amal, 3 faham. Faham. Nombor 3 amal. Itu dipanggil tadabbur. Sebab itu kenapa kita tengok masyarakat kita ni masih rosak di kebanyakan negara, termasuk negara kita sedang rosak. Sedangkan yang hafal Quran ramai, tahfiz banyak. Orang baca Quran kan di masjid okey, ceramah banyak, tapi manusia masih makin lama makin rosak. Pasal apa? Pasal ni ya, faham dan amal ni tak ada. Kalau dia baca Quran, dia hafiz Quran pun hanya sekadar baca, tapi dia tak faham. Ada. Sebab itulah Nabi sebut surah Al-Mulk ini akan berikan syafaat. Mana syafaat? Mana syafaat? Tunjuk hidayah. Bayu. Syafaat maknanya pertolongan. Penting tak syafaat ni? Ketika ini memanglah kita tak syafaat pun kita tak tahu makna pertolongan. Kita sebut Nabi bagi syafaat, Allah bagi syafaat besok. Sebab apa? Nanti di akhirat kita akan keseorangan, walaupun orang ramai bertrilion manusia seluruh dunia, tapi hakikatnya kita keseorangan masa itu. Kita nak berburak pun tak ada semangat, nak sembang pun tak ada semangat. Semua berbogel di padang mahsyar. Keadaan sunyi. Walaupun manusia dihimpunkan dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, manusia bertrilion, beribu trilion pada mahsyar itu, tapi keadaannya sunyi. Hanya sikit-sikit dia ada bunyi. Tak macam pasar malam kat sini. Pasar malam tu berapa orang je? 500 orang je. Paling tinggi pun 1000. Tapi dia punya hiruk pikuk cukup dahsyat. Ya. Tapi daripada mahsyar sunyi. Masa itu manusia tak fikir orang lain. Dia tak fikir mak ayah ke adik-beradik ke kawan-kawan, tak fikir. Dia yang fikir di sendiri. Aku ni macam mana ni, selamat tak selamat. Maka ketika itulah hanya satu yang kita harapkan, iaitu pertolongan, syafaat. Ketika itu pula yang boleh beri pertolongan siapa? Hanya Allah. Hanya Allah sahaja yang boleh beri pertolongan
Kemudian Nabi kita Muhammad SAW itu pun dengan izin Allah. Nabi tak boleh beri pertolongan pada semua orang, melainkan dengan izin Allah. Dan Nabi akan berikan syafaat pertolongan hanya kepada orang yang sentiasa rapat dengan Nabi, yang mengamalkan sunnah Nabi, yang sentiasa ingat akan Nabi ketika dia hidup. Sebab itu Allah sebut pertolongan ni, syafaat ini sangat penting. Sekarang mungkin kita tak rasa, tapi bila kita tadabbur Al-Quran, kita akan rasa mengharap di padang mahsyar kita dapat pertolongan ini. Pertolongan lain tak ada lagi dah. Dan kita hidup pula keadaan hidup macam ini, sama macam sekarang ni, dengan akal yang ini. Bahkan akal kita masa tu lagi cerdik. Kita akan ingat satu persatu apa yang kita buat di dunia. Sekarang ni kita lupa kan, apa yang kita buat dulu mungkin kita lupa, tapi di akhirat Allah jadikan otak kita ni akan ingat satu persatu apa yang telah kita buat, sama ada dosa ataupun pahala. Maka datanglah kesalahan dan sebagainya. Itu di padang mahsyar. Mata pula gitu juga, Allah jadikan mata ni sihat, tak pakai si mata dah, tajam, sehingga kan nampak azab dan syurga Allah walaupun masih jauh. Telinga gitu juga, pendengaran jauh, beribu kilometer lagi jauh neraka itu dah dengar bunyi dia. Na'udzubillah. Ini Allah jadikan sama ada untuk berikan nikmat atau memberikan azab. Jadi Allah janji, kata Rasulullah, pertolongan orang yang lisahibiha, yang kita timah jadilah, yang jadikan surah ini sahabat. Maknanya dia baca, dia faham dan dia amalkan. Sebab itu kelas tadabbur ni tak boleh tinggal. Nanti kalau kamu baca hafal satu Quran tapi habuk pun tak tahu buat apa. Macam kita lah, ayah kita kirim surat. Ada contoh-contoh, katalah ayah kita bagi surat kat kita, dia tulis dalam surat tu, wahai anak anda, tolong pergi bank, keluarkan duit ayah kami lah buat belanja, contoh gitu. Tapi kita baca, kita tak faham. Kita main baca, hafal, baca hafal, tapi tak faham. Dapat tak kita keluarkan duit tu? Tak dapat. Pasal tak faham. Tak amal gitu juga. Saya selalu sebut, kita pergi klinik, kita demam, sakit perut, minta ubat. Doktor pun bagi ubat, ditulis kat situ, ubat ini makan 3 kali sehari, pagi, petang dan malam. Kita baca tapi tak faham. Kalau faham pun tak amal. Kita tak makan ubat tu, sihat tak badan kita? Tak sihat. Sebab itulah 3 ni, faham dan amal. Baca, faham, amal. Itu nama tadabbur. Itu kerja kita ni, kamu besok yang masih muda-muda ni, letak dalam hati, aku akan ajak, aku akan dakwah seberapa ramai orang supaya faham Al-Quran. Bukan untuk keuntungan diri, macam saya sekarang, kita akan buat kelas tadabbur. Kalau kamu semua dengar ataupun tak dengar, faham atau tak faham, amal tak amal, saya tak untung. Katalah kamu amalkan apa yang kita belajar dalam surah Al-Muluk ni, saya untung ke kat dunia ni? Tak untung, bukan dapat duit pun. Dan kalau kamu tak amal pula, kamu engkar, jadi orang yang degil, saya tak rugi. Rugi ke? Tak rugi, bukan saya keluar modal pun. Begitulah Allah. Dalam surah Al-Muluk ini Allah cerita tentang kekuasaan dia. Kalau hamba dia amalkan, Allah tak untung pun. Sebab apa? Sebab Allah itu maha kaya. Dia tak perlu pertolongan kita sedikit pun. Bahkan kita lah yang memerlukan Allah. Dan kalau kita beramal soleh pula, jadi orang yang baik, Allah pun tak rugi. Allah tak untung. Dan Allah juga tak rugi sama ada kita buat baik ataupun kita buat jahat. Semua yang kita buat, balasannya akan pergi pada diri kita sendiri. Kalau kita buat baik, pada diri kita sendiri. Buat jahat pun pada diri kita sendiri. Tak ada libatkan orang lain. Hinggalah kata Allah, hingga ghufira lahu, diampunkan baginya. Betul? Itu jadi
kita amalkan surah Al-Muluk ini, faham, amal dan semua dibaca, maka dapat pertolongan dari Allah nanti di akhirat. Tapi dengan syarat, mestilah jadikan Al-Quran ini li sahibiha, sebagai sahabat kita yang paling karib. Macam mana kita jadikan handphone ni sahabat karib? Tahu tak? Kalau kita kajilah, saya pun sebenarnya ada gerun, takut dah tengok orang sekarang ni. Kalau hidup kita 24 jam, 12 jam kita hidup, 24 jam tu katalah tidur 8 jam, kan? 24 tambah 8 maknanya ada 16 jam. 16 jam tu tak kena kaya 10 jam tengok handphone. 4 jam je kita berhenti makan, masak. Tahu tak? Ada kadang-kadang kita buka handphone, saya lah, buka pagi, kita tengok dia dalam talian online, sahabat kita tu. Tengah hari, asal kita buka, kita tengok dia online, dalam talian, sedang tengok handphone. Bila masa tutup tak tahulah. Mungkin bisnesmen, wallah alam lah, ya. Tu. Kalaulah Al-Quran ni kita jadikan tak payah ambil, katalah handphone 8 jam, 10 jam kita leka dengan handphone. Kata kalau kita leka dengan Al-Quran 2-3 jam pun dah cukup, baik dah. Boleh? Nak leka dengan Al-Quran ni, kalau kita sekolah macam ni bukan susah pun. Tak perlu buka Quran terus. Kita berjalan, kita bacalah Quran sambil berjalan. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta dengan nabah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, macam tu. Jangan masa terberak terkencing, janganlah. Tengah mancing, boleh dapat ikan besar. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, boleh dapat ikan besar kan? Macam tu. Jadi dibiasakan. Faham? Ya? Ini hadis. Ini tabarakalladzi, maknanya surah itu ialah surah Al-Muluk. Baik. Kita tengok hari ni ayat yang kedua. Yang pertama tu apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Apa makna tabarak? Nazim. Maha suci ikut tu, tapi sebenarnya apa? Tabarak. Siapa Allah? Kita ulang. Sebenarnya kalau tak dapat yang minggu lepas pun tak boleh pindah sebenarnya. Baik, yang itu je. Apa makna barakah? Barak. Elfah. Tak tahu. Kan kita selalu sebut, moga-moga berkat, moga-moga berkat, ya. Moga-moga barakah. Apa ni barakah? Ni Akmal? Berkat, takkan mana berkat? Berkat tu mana dia apa? Takkan mana berkat enggak? Saya bukan sekali apa tu. Dah galak kali kan. Siapa Allah? Kena nampak gaya tak dia pindah ayat kedua ni. Benda penting tu. Ni Bayu. Manfaat tu betul, tapi nak sempurna. Berterusan. Kebaikan yang berterusan. Sesuatu kebaikan yang berterusan. Dawamuha. Ya. Kebaikan yang berterusan. Itu mana barakah. Anda dah tulis belum nota? Saya tengok kamu buat nota bukan main, tapi tanya balik tak dapat.
Sabar ya. Baik tu tadabbur Al-Quran, dia tak macam baca Quran. Satu lagi saya nak bagi tahu, Allah tak pernah suruh kita supaya khatam Quran galak-galak, khatam, pahala besar. Tuhan tak suruh macam itu. Yang Tuhan suruh ialah baca bitartil. Tartilah dengan bacaan yang baik, belajar sampai boleh baca dengan baik. Kemudiannya kamu fahami ayat itu. Walaupun sedikit-sedikit setiap hari kita baca Quran, tengok dia punya terjemahan dia. Kalau tak faham boleh tanya. Supaya sebab kefahaman itulah yang menjadikan hati kita tunduk kepada Allah. Orang Arab ramai yang boleh baca Quran sebab dia orang Arab. Abu Lahab, Abu Jahal boleh baca Quran, dia orang Arab Quraisy. Adakah hati dia tunduk? Tunduk tak hati dia? Tak tunduk. Pasal apa? Pasal dia tak faham. Kalau dia faham pun dia tak nak amal. Bahkan dia dilaknat oleh Allah. Wal Quran yal'anuhu, dan Quran itu melaknat dia balik. Ya, ada orang yang baca Quran tapi Al-Quran melaknat dia balik. Tulis ini dulu. Kasratul khair wa dawamuha. Kasratul khair wa dawamuha. Yaitu kebaikan yang banyak dan berterusan. Kebaikan yang banyak kan, kebaikan yang banyak dan berterusan. Berterusan ni penting. Kalau baik tapi tak terus, tak istiqamah, tak jadi. Ya. Berterusan tu sampai bila? Sampai mati. Sampai kita mati. Itu makna tabarak. Tapi makna tabarak yang kita faham, kita tabarak untuk Allah pula. Maha suci Allah itu. Betul lah terjemahan Al-Quran itu maha suci. Ya, betul lah tu. Maknanya semua keberkatan, semua kebaikan adalah milik Allah. Manfaat, semua kemanfaatan semuanya berada di tangan Allah. Kita ni kalau boleh tolong orang, misalnya tolong sikit-sikit ya, bagi duit RM10, RM20, itu je. Nak bagi nyawa kita tak boleh. Orang sakit kita nak bagi dia sembuh, tak boleh. Tak mampu kita, walaupun kita doktor pakar, belajar sampai PhD 50 PhD pun. Tapi kita tak mampu nak menyembuhkan manusia kalau dia sakit, melainkan Allah. Ya. Jadi surah Al-Muluk ni banyak bercerita tentang kekuasaan Allah supaya kita sedar bahawa tujuan kita hidup ialah untuk mati. Jadi kita tengok ni. Allazi yang ni siapa yang ni? Ha? Allah yang khalaqa, telah menjadikan, kemudian al-maut, kematian, dan al-haya, kehidupan, bagi, sebagai ataupun sebagai, asal makna bagilah, ya berluar, bagi ujian, kum, bagi kamu, kepada kamu, ayyukum, siapakah
antara kamu ahsanu, yang paling baik. Ahsan tu kalau kita apa nama, hasana baik, yahsinu yang baik, ahsan yang paling baik, kan? Yang paling baik. Kalau besar, kabara, kabir, yakbaru, besar. Akbar yang paling besar, Allah lah, Allahu Akbar. Tu yang paling baik. Paling baik apa? Amalannya. Kenapa? Mana? Gigak B. Cembeng ni dah. Gigak B. What is it? Ini macam? Nak bagi kot. Tu dia. Baik, dengan baik. Ini ayat ni penting sebagai satu sumber kekuatan bagi kita. Allazi, Allah yang khalaqal maut, yang telah menjadikan kematian. Kemudian wal hayah, dan kehidupan. Di antara al-maut dengan kehidupan, mana yang dulu? Tulis kat sini. Mati dulu kan? Kalau tengok sekarang ni, patutnya hidup dulu ke mati dulu? Hidup dulu. Lepas tu baru mati. Tapi Allah sebut mati dulu. Apa makna di situ? Ada pendapat kata kita ni asalnya mati. Dia tak ada tu mana matilah. Kemudian sekarang kita hidup, lepas mati balik. Ada satu lagi pendapat kata pasal apa? Pasal kita mati untuk apa? Sebenarnya, okeylah, saya nak tanya, tujuan kita hidup ni untuk apa? Irfan, tujuan kita hidup untuk apa? Ni apa? Ayah Alung, Mak Alung sebenarnya lupa lah. Mak kamu sebenarnya apa? Tak tahu nama mak? Irma Fatimah. Irma. Saya nak tanya, nanti saya sebenarnya kalau boleh, semua ibu bapa yang belajar di sini supaya dapat hadir, ya, kalau boleh lah, kita tak paksa. Tapi bayangkan kalau kita faham, yang saya ajak ni bukan untuk makan minum tak, ajak untuk mencari maradhatillah. Pasal kita nakkan kehidupan yang baik, betul tak? Betul kan? Okey. Macam mana nak cari kehidupan yang baik? Ini minggu lepas punya, saya ulang balik. Kita nak bahagia, kita nak kehidupan yang terbaik. Kita selalu mencari pakai akal. Kita kerja kuat-kuat, pagi, petang, siang, malam. Kita buat bisnes, buat itu, buat ini. Macam-macam. Kita memikirkan tentang rezeki, tentang belanja kita, apa semua. Siang, malam. Sampai kita tua. Tapi kita tak kaya-kaya pun. Kita tak senang-senang pun. Pasal kita telah lari daripada prinsip yang telah Allah ajar. Jadi macam mana nak supaya kita kehidupan kita ini jadi baik? Kita nak kehidupan yang bahagia, yang baik. Adakah dengan duit banyak kita akan bahagia? Mas, berapa ramai orang yang duit banyak tak bahagia? Itu toke judi genting tu. Harta dia boleh beli Malaysia ni. Adakah dia bahagia? Dia sakit berpuluh tahun sebelum dia mati. Dan dia kufur kepada Allah setakat yang kita tahu. Abu Lahab, Abu Jahal kaya, Fir'aun kaya, Qarun kaya. Apa jadi? Allah tunjuk dalam Al-Quran kisah-kisah mereka. Mereka ini diazab oleh Allah. Kubur Abu Lahab dilaknat. Sampai sekarang orang tak jenguk pun kubur Abu Lahab. Dilaknat. Fir'aun gitu juga. Kamal Ataturk, bumi pun tak terima. Allah lah laknat. Sedangkan mereka tu kaya, keluarga ramai, ada bodyguard ramai, harta banyak. Ini pengajaran daripada Al-Quran. Tadabbur Al-Quran, ya Allah beritahu kita
Supaya kita jangan tersilap tujuan. Jangan tersilap mengambil formula. Ayat apa? Minggu lepas punya ni. Nakkan kebahagiaan, apa formulanya? Ayat berapa? Surah berapa? Surah Irwan. Masing-masing tulis nota apa yang kamu tulis. Kacau tu. Itu yang minggu lepas. Kalau yang dulu-dulu saya tanya entahlah. Halo, mana tulis tak tahu? Saya tengok kaji buat nota. Tapi bila tanya balik tak dapat. Tak adalah nota. Asman. Itu doa nak mati. Ini nak macam hidup kebahagiaan kat dunia. Surah An-Nahlu cari ayat berapa? An-Nahlu. An-Nahlu surah berapa? Bulan 15 pula. Berapa? Cepat. 62 apa pula? Baca Kemal, kuat. Baik. Man amila sholiha min zakarin aw untha, kan? Kemudian ala aw untha lagi wa huwa mu'min falanuhyiyannaha hayatan thayyibah, kan? Barang siapa yang beramal dengan amal yang soleh, ni dia. Sama ada lelaki ataupun perempuan, tak kira lelaki atau perempuan, Allah sebut satu-satu. Betul tak? Ini formula apa? Amal soleh. Kalau kamu beramal soleh, maka kami akan falanuhyiyannaha, kamu akan hidupkan kamu kat dunia ini. Ini cerita dunia. Ya. Allah janji, fa tu kalau kita belajar bahasa Arab, lamil qasam. Allah bersumpah, benar-benar aku akan hidupkan kamu dalam keadaan apa di situ? Hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Kita nak hidup yang baik, maka beramal soleh lah. Beramal soleh ni bukannya bermakna kita sembahyang sunat banyak-banyak, kita zikir 1000 kali sehari, duduk atas tikar sembahyang sahaja. Bukan tu, pakai jubah, pakai sorban besar-besar. Bukan tu ya. Boleh nak pakai tu, boleh, tak ada masalah. Amal soleh ni ialah amal yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat. Apa amal yang Nabi buat? Nabi solat, Nabi berjihad, Nabi berniaga, Nabi berkahwin, Nabi ada keluarga. Semua yang kita buat kat dunia ni, semua dibuat oleh Nabi.
Nabi pun bersukan. Tapi masa tu Nabi bersukan dengan siapa? Ha? Tak adalah masa tu main badminton macam tak adalah. Tapi Nabi bersukan dengan siapa? Nabi bersukan dengan isteri dia. Esok kalau nampak ada suami isteri sesiapa lah besok yang bersukan kat sini, jangan pelik, main kejar-kejar gitu. Ya, bersukan benda yang amal soleh, ini apa? Buat apa yang Allah perintah, tinggal apa yang Allah larang, tu dia. Tak susah untuk beramal soleh. Kalau tak boleh kita semain sunat banyak-banyak apa semua, yang penting jangan buat benda yang Allah larang. Jangan ikut, kalau orang muda pula, jangan ikut apa yang dicontoh oleh Yahudi dan Nasrani. Apa yang Yahudi dan Nasrani contoh? Isap rokok contoh. Kita semayang sunat tak banyak, tapi tak isap rokok, itu lebih baik daripada semayang sunat banyak tapi isap rokok. Rokok itu ada banyak dosa kat situ. Dengan dosa membazirnya, bau tak baik, tak sedap, menyusahkan orang lain, bau asap dan sebagainya, membazir lagi duit, ya, melalaikan pula. Tengah isap rokok, azan masuk, nak buang sayang pula, isap lagi, itu dah jadi satu dosa. Kemudian apa lagi? Apa yang ditunjuk oleh Yahudi? Isap rokok, isap vape, pakaian yang orang lelaki pula dengan peta rambut tercacak ni, tercacak sana. Kita rambut panjang, Islam taklah larang sangat rambut panjang, tapi dah ada had. Tak boleh orang lelaki rambut panjang nampak tak belakang macam perempuan, itu tak boleh, itu dah jadi haram. Ataupun yang kedua, kalau semayang mengganggu, jangan mengganggu. Bila kamu nak sujud, kial, ya, ada macam tu. Banyak, tapi nak sujud, masa nak berledai tu, itu dah tak boleh. Kemudian bangun pula, Allahu Akbar. Padahalnya boleh tak pakai kopiah, tak ada masalah. Boleh ni tak pakai kopiah, tapi rambut jangan. Tak susah hidup ni kalau kita sendiri ikut apa yang Al-Quran suruh. Tapi kalau hati kita ada cenderung pada Yahudi, Nasrani, pada orang kafir, jadi masalah lah. Hati tu nak melawan, nak bengkengnya dengan Tuhan. Kalau saya sebut macam ni, ya, kemudian kamu melawan, sebenarnya kamu bukan melawan saya tak ada apa-apa pun. Kamu lawan pun saya tak rugi. Tapi kamu sedang melawan Allah. Sebab apa yang saya sebut ini adalah ayat Allah. Imam, baju itu juga, baju gambar belakang ada tengkorak. Ya, macam-macam lah. Seluar orang lelaki, seluar itu juga. Seluar nak Islam aja pakai seluar macam mana? Jangan bawah daripada buku lali. Jangan labuh lah, kan? Ada setengah tu ketat ya. Saya ingat kamu nak buka kat rumah pun susah. Kena duduk, nak pakai pun payah. Keting tu dah lah kecil, macam batang tu. Kalau tu tak apa juga. Ni. Jadi amal soleh tak susah. Ini janji Allah. Dekat dunia lagi Allah bagikan, itulah hayatan thayyibah. Dekat dunia Allah bagi kehidupan yang baik. Kemudian di akhirat Allah bagi apa? Allah bagi ganjaran, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah bagilah pahala sehingga kamu boleh masuk syurga. Jadi apa dia? Allah jadikan kematian dan kehidupan, tujuan kita hidup adalah untuk mati sebenarnya. Betul tak? Kau tak faham? Apa tujuan kita hidup? Untuk mati. Sebab apa? Selagi kita tak mati, selagi itu kita tak boleh masuk syurga. Faham tak? Para sahabat, ya, hidup, yalah. Para sahabat itu
bila datang malaikat maut, ya, para sahabat bergembira. Ini kita kena faham betul-betul. Kita kena ubah cara mindset kita ni, cara berfikir kena ubah. Selama ni kita fikir dunia kan, sedangkan apa pun tak dapat. Macam saya, umur saya dah masuk 60, nak cari dunia pun apa sangat yang kita dapat kan. Kalau kita dapat banyak dunia pun gelap, katalah kita ada emas bertongkol-tongkol, kaya sangat, umur dah 60, 70, 80, kereta bersusun-susun, kita mewah, tapi nak drive tak boleh. Apa maknanya dunia? Yang muda-muda kita juga beli kereta banyak-banyak, contohlah masih muda beli harta banyak-banyak, tiba-tiba Allah nak bagi peringatan dengan ada Allah, dia terjatuh longkang, langsung patah kaki ni, nak drive tak boleh, ataupun kena gout, penyakit, kereta banyak mewah, apa pun semuanya tak berikan jaminan kepada kita kan. Jadi para sahabat bila datang malaikat maut ni, dia suka gembira. Pasal apa? Dia nak mati, dia akan nak masuk syurga. Sebab hidup kat dunia ni letih ya. Kena berdakwah, kena semayam, kena puasa, kena macam-macam lah. Tiap-tiap hari kena mandi, tiap-tiap pagi kena terberak, terkencing tak terberak. Kalau ikut malas nak terberak, tapi tak terberak tak selesa pula, betul tak? Hari-hari kena masuk jamban. Hari-hari tugas kita yang pertama ialah masuk tempat yang paling kotor, iaitu jamban. Tak boleh tidak. Itu dunia. Tapi kita tak memikir bagaimana Allah berikan pilihan untuk mencari akhirat. Sebersih mana pula tandas itu, dia tetap dinamakan tandas. Tak boleh baca Quran dalam ni, tak boleh sebut bismillah. Kena baca doa untuk berlindung daripada syaitan. Bermakna tandas tempat berlungguknya syaitan dan jin. Baik itu Tuhan suruh baca doa. Ada tak Tuhan suruh baca doa? Doa pun berbeza kan. Masuk dalam kelas, doanya lain. Nak makan, doanya lain. Masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ada tak kita nak makan, kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith? Tak ada. Khubuthi wal khaba'ith, benda yang kotor dan memang kotor kan, banyak keburukan. Tapi situlah kita terpaksa masuk hari-hari. Nak makan, kena cari duit, kena masak, susah. Sebab tu sahabat bila nak mati dia gembira. Pasal apa? Duduk dalam kubur bagi taman syurga, duduk di akhirat besok masuk dalam syurga. Tak ada lagi dah kesusahan walaupun sebesar habuk. Tak ada dah masuk jamban, tak ada dah tandas pun tak ada kat syurga. Tak ada dah rasa panas. Makan pula bukan untuk kenyang tapi untuk seronok. Nak tidur pun tak sempat. Orang syurga tak tidur. Pasal apa tak tidur? Pasal tak sempat nak tidur. Sebab sentiasa berada dalam keadaan seronok. Makan, minum, berjalan, mana sempat nak tidur? Mengantuk pun tak ada dalam kubur. Dalam syurga. Itu keindahan syurga yang orang lain, kebanyakan manusia tak fikir. Fikirlah yang itu, kita akan mati. Ya, itu dia. Jadi tujuan sebenar untuk hidup ialah, tujuan kita hidup adalah untuk mati. Sebab kematian itu maknanya apa? Mati itu maknanya ada kehidupan selepas mati. Kalau mati habis macam binatang, tak hidup dah, okeylah. Ini bila mati, hanya roh yang keluar daripada jasad. Mati betul tak? Bila roh keluar daripada jasad, sementara je. Masuk dalam kubur, Allah masukkan balik roh. Kalau kena seksa lah. Di pada mahsyar, kita akan hidup balik. Roh kita akan bersama dengan badan balik. Bangun balik semula. Masuk neraka tak mati. Masuk syurga pun tak mati lagi dah. Tidak ada lagi kematian selepas kita mati untuk kali pertama. Tak lama lagi mungkin. Macam tu. Faham ya? Baik itu, memang ya. Kita ni,
Kalau kita dapat ajak orang, dakwah orang pada Al-Quran, manfaatnya sangat besar. Tapi jangan lupa, ku anfusakum wa ahlikum nara, utamakan keluarga dulu. Pastikan keluarga kita dekat dengan Al-Quran. Sebab itulah satu-satunya dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita, apalagi akhir zaman ini. Manusia terkapai-kapai nak mencari mana kehidupan yang paling baik. Mana kehidupan yang baik. Manusia tercari-cari. Kalau kerajaan pula bermusyawarah macam mana nak buat kehidupan yang paling baik, gitu habis duit. Tapi mereka meninggalkan ayat Allah. Mereka tak nak beramal soleh. Sedang beramal soleh itu bukanlah susah pun. Hanya kita ikut arahan Allah dan Rasul, itu je. Boleh? Faham tak? Ni saya minggu depan nak tanya balik dah. Ya. Kemudian Allah jadikan mati ini untuk kita hidup. Kemudian liyabluwakum. Jadi Allah jadikan kehidupan kita kat dunia ini liyabluwakum, hanyalah sebagai ujian. Faham tak? Hanyalah sebagai ujian. Mati itu pun ujian, hidup pun ujian. Ujian macam mana? Ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya? Baik, kita nak fokus yang ini, ahsanu ni. Ni. Allah suruh kita buat yang paling baik. Jangan buat ala kadar. Kita ambillah kata solat. Solat yang paling baik macam mana? Iaitu solat yang dicontohkan oleh Nabi. Apa yang Nabi contohkan? Solat di awal waktu. Kemudian berjamaah, jangan solat seorang-seorang kalau lelaki. Kalau perempuan pun sebenarnya boleh kena sebaiknya berjamaah, ya. Macam di Pisma ni lah, Syarifah dekat depan surau. Kan? Iti ke Ina ke? Dekat depan surau. Sebenarnya baik di surau berjamaah. Tapi kalau tak, itu pun tak apa. Tapi cuba sekali-sekali ataupun sekali itu, satu hari sekali dua berjamaah. Lainlah kalau di masjid, itu lainlah. Sebab Allah tak larang orang perempuan sembahyang di masjid. Ya Allah bagi tahu ialah orang perempuan lebih afdal solat dalam bilik rumah dia. Lebih afdal. Tetapi kalau rasa sembahyang berjemaah di surau di masjid itu dekat lebih ni, boleh di masjid, tak ada masalah. Tapi bukanlah satu kewajipan. Ya, diberatkan, ya. Itu. Baik, apa lagi? Nabi semayang awal waktu berjemaah. Kemudian semayang sunat sebelum solat, sebelum sembahyang fardu. Yang antaranya lah, ya. Itu je, bukan banyak pun. Yang besarnya semayang solat awal, kemudian berjemaah. Susah ke? Daripada kita semayang dalam bilik seorang orang lelaki, pakai pagoda, pakai t-shirt dia. Atau kadang-kadang pergi masjid pakai pagoda, banyak sekali di masjid orang semayang pakai blanket, pakai pagoda. Kat rumah baju satu almari, duit banyak. Sekarang Allah kata berpakaian indahlah kamu ketika solat berjemaah, pakai wangi-wangi dan sebagainya. Sebab solat itu menuntut supaya kita khusyuk. Kalau ada sebelah kita ni bau rokok lah, bau itu, macam mana orang sebelah nak khusyuk? Ya, bau masam. Telur masam tak apa, pasal dia dalam. Yang luar tu tak boleh. Ni sekarang ni sibuk telur masam. Orang negara kita ni pun pelik lah, tak benda lah. Telur masam jadi viralkan. Baik. Buat yang paling baik. Itu juga puasa ke apa ke paling baik. Bersedekah. Kalau kita bersedekah berjuta-juta, tapi kita solat tak sempurna, tak ada makna. Kalau tak solat lagilah pula. Ya. Jadi yang paling baik ni macam mana? Kalau kita solat banyak,
taklah bersedekah, kerekut pula, tak okey juga. Dia kena paling baik itu solatnya baik, puasanya baik, sedekahnya baik. Itu. Bukan lama pun kita buat benda tu, lepas tu kita mati. Kan? Kemudian akhir sekali wahwal azizul ghafur, dan huwa apa dia? Dialah Al-Aziz, Maha Perkasa, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Okey, kita ambil pengajaran. Kenapa Allah sebut dua ni? Hujung ayat Allah sebut ni Al-Aziz, Al-Ghafur. Allah dah cerita tentang dia jadikan mati dan hidup untuk sebagai ujian. Kemudian di hujung, aku Maha Perkasa, aku Maha Pengampun. Apa kaitan dengan ayat ni? Dia jadikan mati dan kehidupan sebagai ujian. Maknanya kalau kamu tak naklah benda ni, tak nak menganggap dia sebagai ujian, kamu hidup dengan dunia kamu leka, kamu kena ingat, kalau kamu leka pun aku Maha Perkasa, aku boleh seksa kamu dengan azab yang sangat pedih. Kalau kamu taat pula, aku juga Maha Perkasa, kerana akulah tempat kamu bergantung, aku ada syurga. Dan sekiranya pula kamu buat tak baik, kemudian kamu nak buat baik semula, mintalah ampun dengan aku. Aku Al-Ghafur, aku Maha Pengampun. Aku takkan sia-siakan kamu, sebab aku Maha Pengampun, kata Allah. Kita tak ada yang itu. Kita tak perkasa. Dan kita pun nak mengampunkan orang pun tengok-tengok. Tak sama macam Allah mengampunkan hamba dia. Allah ampunkan, ampun terus. Kita tak. Aku boleh maafkan kau, tapi ingatlah kita bagi syarat. Ya? Allah tak, Allah ampunkan terus. Itu dia. Faham tak? Baik, saya ulang balik, tanya balik minggu lepas. Mana wajib? Mana wajib? Apa yang paling baik ahsanu ni? Mana yang paling baik? Kita baca Quran saja, ataupun kita baca Quran dan tadabbur Al-Quran? Kita baca dan tadabbur Al-Quran, memahami dan mengamalkan Al-Quran. Dan memang inilah perintah Allah. Barang siapa yang tak nak memahami Al-Quran, tak nak tadabbur Al-Quran, berdosa tak? Apa ayat dia? Bahana kepada orang yang tak nak tadabbur Al-Quran. Apa ayat dia? Minggu lepas punya. Kamu tulis nota, tapi tak kamu tulis apa sebab tak tahu. Tengok nota kamu. Eja betul-betul kamu ni. Tanggal jadi tunggul. Apa dia? Bahana kepada orang yang tidak mentadabbur Al-Quran. Datang minggu depan. Mana yang kamu tulis? Ni. Ni ya? Ada kamu tulis. Ke kamu sendiri tak boleh baca kan? Tak tulis pun yang tu. Dalil dia. Bahana kepada orang yang tidak tadabbur Al-Quran. Surah
Surah apa? Ha? Surah Muhammad ayat apa? Kita baca. Baca. Baca sekali lagi. Afala Qulubin ya, Qulubin ya. Aqfa Surah Muhammad, surah yang 47 ayat 24. Jumpa ni Irma? Boleh tak buka? Kita terjemah tengok. Surah Muhammad, surah yang ke-47, muka surat berapa? 509. Muka surat 509. Muka surat 509. Surah itu nama surah Muhammad, ayat 24. Jumpa Alung? Jumpa tak? Ni Muaz, jumpa tak? Quran kamu mana? Quran kan banyak, tak payahlah share. Besar pahal Quran dalam surau tu. Baik, tengok. Afala yatadab barunal Quran am ala ya. Am ala qulubin aqfaluha. Mana dia? Apakah kamu tidak mentadabbur? Ni. Kenapa kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Kenapa kamu tidak tadabbur Al-Quran? Atau adakah, ataupun bukan adakah ala, atau hati kamu telah ataupun hati kamu ya telah terkunci. Itu dia. Kenapa kamu tidak tadabbur Al-Quran atau hati kamu dah terkunci? Kata Allah. Allah yang kata macam itu. Maknanya apa? Barang siapa yang tak nak tadabbur Al-Quran, hatinya terkunci. Sebab itu tugas kita berdakwah ialah ajak dulu orang kepada Al-Quran. Kemudian barulah dia boleh merubah kehidupan dia sedikit demi sedikit dengan kefahaman Al-Quran itu. Kalau kita suruh dia buat baik, tapi dia jauh dari Al-Quran, dia tak pergi ke mana. Sebab Al-Quran adalah pembimbing, hidayah, taufik. Ya, itu kita kena faham. Nah, dakwah itu asal. Sebab itu Nabi dulu, sahabat, ajak orang kepada Al-Quran. Fahami Al-Quran. Sebab Al-Quran lah yang mengubah akhlak manusia. Akhlak Umar Al-Khattab yang garam, bengis, berubah. Kerana apa? Kerana Al-Quran. Tahu tak? Isteri Fir'aun itu juga berubah kerana apa? Kerana ayat-ayat Allah. Quran tak ada masa tu, tapi dia memahati ayat-ayat Allah. Kitab, ya.
Ayat Allah ni ada dua kan, satu kitab, satu apa yang ada di sekeliling kita adalah ayatullah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kita ini hidup, kita keluar, kita bernaung dengan langit. Langit itu tanda kebesaran Tuhan. Kita makan nasi itu hidup kerana hujan yang turun, tanda kebesaran Tuhan. Kita hidup dengan nafas udara tanda kebesaran Allah. Naik kenderaan, semua kenderaan, besinya, kacanya, semuanya anugerah dari Allah yang bagi. Kita sentiasa 24 jam berada dalam kebesaran Allah. Yang ini kita kena fikir benda ini. Berfikir cara kebesaran Allah. Kalau kita fikir dunia saja semata-mata, kita akan pergi ke jalan yang semakin lama semakin jauh, semakin lama semakin jauh dari peringatan. Anak, cukup sekadar itu je. Ayat yang ketiga kita sambung akan datang. Tak lama sangat kan, kamu tu pula. Ya. Zaman akhir sekali ya. Zaman sekarang, kalau kita tengok manusia berbuat dosa kepada Allah. Ya. Manusia ni ada yang beriman, yang itu tadi ayat tadi, wahwa mu'min ya. Dia beriman dalam keadaan amal soleh dan beriman. Ada manusia dia Islam tapi dia munafik kan. Ada orang yang benar-benar beriman. Orang munafik, Nabi kata, apabila dia melakukan dosa, ibarat lalat hingga ke hidung. Kalau dia tak baca Quran pun, dia tak berapa, dia tak kisah apa. Dia tak kisah apa. Tapi bagi orang yang beriman, dosa yang dia buat, dia rasa macam para sahabat lah. Kalau dia buat dosa tu, dia rasa macam gunung nak menghempak kepala dia. Dia rasa besarnya, beratnya dosa itu. Jadi kalau kita buat dosa, tak semayang, tak baca Quran, tak baca Quran, kita rasa macam tak kisah ya. Itu kena muhasabah. Kita tak boleh lagi pada dosa, memang kita tak boleh lagi berdosa. Tapi orang yang beriman itu bila dia buat dosa, dia akan rasa tak tentu arah. Kalau sahabat tu rasa macam gunung nak hempap dia, bayangkanlah, takut. Dan kita masuk bangunan ni, katalah bangunan ni dah sengit, ni dah kupak-kupak, kita berani tak masuk? Kita masuk, takut hempak kepala. Macam itulah kita tengok dosa. Ya, tak? Dosa ni sebenarnya hakikatnya mudah aja. Tinggalkan dosa, itu je. Mereka dosa kecil kadang-kadang payah nak tinggal, ada yang taubat. Tapi dosa-dosa besar, apa dia dosa besar? Minum arak, berzina, derhaka dengan ibu bapa. Benda-benda tu benda yang mudah je sebenarnya. Jangan buat, habis cerita. Ya, maka riba. Riba ni susah, macam perlu kesabaran. Duit tak ada, nak juga beli motor, tengok pakai motor, sanggup berhutang, riba, itu dosa besar. Tiap bulan kita buat dosa besar, bagi riba pada orang. Tokeh riba lagi besar dosa. Ya, itu dia. Elakkan diri daripada melakukan dosa-dosa, apalagi dosa-dosa yang besar. Ada soalan? Baik, kalau tak ada, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.